حبيبتي أمي رضاك يا أمي دنيتي وجناني يا أمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan rahmatnya dapat kami berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan salah satu ayat yang sangat penting dalam hukum kekeluargaan yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu ayat 233 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini menjelaskan tentang tanggungjawab penyusuan anak selepas berlakunya perceraian antara suami dan isteri. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan bahawa ibu boleh menyusukan anak mereka. Ibu yang telah diceraikan oleh suaminya boleh menyusukan anak mereka selama 2 tahun penuh, terutamanya jika mereka, suami isteri yang telah bercerai, mahu menyempurnakan tempoh penyusuan yang sempurna, iaitu 2 tahun. Sepanjang tempoh penyusuan yang sempurna 2 tahun tersebut, bapa yang telah menceraikan ibu diwajibkan memberikan nafkah kepada ibu yang menyusukan anak tersebut. Dan sekiranya bapa tersebut meninggal, maka tanggungjawab tersebut akan berpindah kepada ahli waris bapa. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahawa pemisahan penyusuan anak daripada ibu atau pemberhentian penyusuan sebelum 2 tahun adalah dibenarkan jika kedua-dua ibu dan bapa yang telah bercerai bersetuju melalui perbincangan yang baik, musyawarah yang baik. Jelas di sini bahawa Islam menekankan keadilan, hak ibu, kesejahteraan anak serta kerjasama dalam keluarga walaupun setelah terjadinya perceraian. Antara objektif utama daripada ayat ini ialah untuk menjelaskan tempoh penyusuan anak yang disarankan oleh syarak, menetapkan tanggungjawab nafkah ke atas bapa serta mengiktirafkan hak-hak ibu dan anak dalam situasi penyusuan. Ayat ini juga mewajibkan ahli waris untuk memikul tanggungjawab tersebut sekiranya bapa sudah tiada, dan ia menggalakkan wujudnya kerjasama serta musyawarah antara kedua-dua ibu bapa dalam menentukan keputusan terbaik untuk anak mereka. Seterusnya, mari kita lihat maksud perkataan al-wiladat yang terdapat di dalam ayat ini. Perkataan al-wiladat ini membawa maksud ibu-ibu. Akan tetapi, para ulama berbeza pendapat tentang siapakah yang dimaksudkan secara khusus di dalam ayat ini. Untuk pandangan yang pertama, ulama seperti Mujahid, Al-Dahhak dan As-Sayyidi, mereka berpendapat bahawa perkataan ini merujuk kepada ibu-ibu yang telah diceraikan tadi, atau dalam istilah fiknya disebut sebagai mutallaqat. Ini mereka berhujah berdasarkan konteks ayat sebelum dan selepas ayat ini yang menjelaskan tentang, membincangkan tentang wanita yang diceraikan. Tambahan pula, dalam ayat ini juga terdapat kalimat jangan ibu-ibu disengsarakan, yang mana maksud kalimat ini menunjukkan bahawa mereka, ibu-ibu al-wiladah di sini adalah tidak lagi sebagai isteri tapi sebagai ibu. Mereka bukan lagi isteri daripada bapa anak tersebut. Manakala untuk pandangan kedua pula, pandangan ini datang daripada Al-Waqidi, Al-Razi dan Al-Qurtubi. Mereka menyatakan bahawa, berpendapat bahawa al-wiladat ini maksud dia adalah merujuk kepada isteri yang masih berada dalam ikatan perkahwinan yang sah, bukan isteri yang diceraikan, bukan ibu yang telah diceraikan oleh suaminya. Mereka berhujah bahawa ayat ini menyebut tentang kewajipan memberi pakaian dan nafkah, yang mana ia biasanya berkaitan dengan isteri. Frasa menafkahkan pakaian mereka menunjukkan bahawa perkataan mereka di sini dalam ayat ini merujuk kepada isteri yang masih dalam tanggungan suami, bukan isteri yang telah diceraikan.
itu adalah hujah mereka. Dan yang terakhir pula adalah pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qadi Abu Ya'la dan Abu Sulaiman Ad-Dimashqi. Mereka menyatakan bahawa mereka berpandangan bahawa al-wiladat ini bermaksud umum, merangkumi semua ibu. Dia bermaksud pada semua ibu yang telah diceraikan ataupun yang belum diceraikan. Pandangan ini juga dipilih oleh Abu Hayyan di dalam tafsirnya Al-Bahr Al-Muhit, Bahrul Muhit, kerana tidak ada dalil yang jelas menghadkan maksud al-wiladat tadi yang menyempitkan maksud itu kepada satu-satu kategori sahaja. Okey, seterusnya kita masuk ke hukum. Mengenai hukum kewajipan ibu menyusukan anak, ulama juga mempunyai beberapa pandangan. Menurut Imam Malik, ibu wajib menyusukan anaknya sekiranya dia masih berstatus isteri dan anak tersebut tidak dapat menerima susu daripada wanita lain serta ibu itu tidak uzur. Namun jika wanita itu sudah ditalak bai'in, maka kewajipan itu gugur. Hujah beliau berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat serta penafsiran ayat yang berbentuk berita tetapi membawa maksud perintah. Okay, seterusnya kita lihat pula pandangan daripada jumhur fuqaha. Sebaliknya jumhur fuqaha seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahawa penyusuan itu adalah sunat dan hanya menjadi wajib jika tiada ibu susuan lain dan anak tidak boleh menerima makanan selain daripada susu ibu. Mereka merujuk kepada ayat dalam surah Al-Talaq ayat 6, di mana maksudnya jika kamu mengalami kesulitan maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Seterusnya kita lihat pula hukum penyusuan yang memahramkan, iaitu penyusuan yang menyebabkan seseorang itu menjadi mahram dan tidak boleh berkahwin antara satu sama lain. Menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, penyusuan yang menjadikan mahram hanya berlaku jika dilakukan dalam tempoh 2 tahun pertama kehidupan anak itu. Mereka berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni yang bermaksud tidak ada susuan melainkan dalam 2 tahun. Namun begitu, Imam Abu Hanifah berbeza pandangan. Beliau menyatakan bahawa tempoh susuan yang boleh menyebabkan mahram ialah sehingga 2 tahun setengah. Beliau berhujah dengan ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebut bahawa tempoh mengandung dan menceraikan penyusuan adalah dalam masa 30 bulan. Oleh itu, bagi beliau penyusuan yang berlaku selepas 2 tahun tidak secara automatik mengharamkan perkahwinan. Ini juga dikuatkan oleh pandangan Al-Qurtubi yang menyatakan bahawa kebanyakan ulama menyetujui bahawa penyusuan selepas 2 tahun tidak lagi mengharamkan perkahwinan. Jadi beralih kepada isu kadar upah penyusuan, ayat ini secara jelas menyatakan bahawa menjadi kewajipan bapa untuk menyediakan nafkah kepada ibu yang menyusukan anak, termasuk makanan dan pakaian. Jadi mengikut kemampuan si bapa. Ini disebut dalam ayat dengan maksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Dalam hal ini, ulama seperti Al-Jassas mengatakan bahawa ibu berhak menyusukan anak selama 2 tahun. Dan bapa wajib menanggung nafkah tersebut selama tempoh tersebut. Itu selama tempoh 2 tahun lah. Nafkah ini bukan satu pilihan atau sumbangan sukarela, tetapi adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipindahkan ataupun tidak boleh ditolak lah. Jadi wajib atas bapa untuk memberi nafkah kepada ibu, kepada si ibu, kepada anaknya lah, yang tidak boleh dipindahkan kepada orang lain walaupun si bapa itu miskin ataupun sakit. Ini kerana ia adalah hak anak kecil yang tidak boleh ditinggalkan. Ayat ini juga menyebut tentang
kerana ahli waris sekiranya bapa kepada anak itu telah meninggal dunia. Frasa dalam ayat yang menyebut dan atas ahli waris itu juga telah ditafsirkan oleh pelbagai ulama tafsir, yang mana pendapat yang pertama daripada Atna dan Mujahid serta Sa'id bin Jubair. Mereka berpendapat bahawa waris di sini bermaksud waris anak jika anak tersebut meninggal dunia, khususnya waris bagi lelaki lah. Maka merekalah yang perlu bertanggungjawab memberi nafkah. Bagi pendapat yang kedua pula daripada Al-Hasan dan Al-Sa'di pula menyatakan bahawa waris di sini ialah ayah. Manakala pendapat yang ketiga iaitu Sufyan Al-Thawri mengatakan bahawa waris yang dimaksudkan di sini ialah seorang daripada ibu bapa yang masih hidup, iaitu antara ibu atau bapa lah. Pendapat Al-Tabari pula membawa satu pandangan yang agak unik lah, yang mana waris di sini merujuk kepada anak kecil itu sendiri, yang mana nafkah penyusuan boleh dibayar menggunakan harta miliknya sekiranya dia mewarisi harta daripada bapanya. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah bahawa ibu adalah insan yang paling layak menyusukan anaknya, dan ia adalah terbaik dari segi syarak dan juga dari sudut kesihatan. Anak juga tetap dinasabkan kepada bapa, maka menjadi kewajipan bapa untuk menyediakan perlindungan dan nafkah yang sepatutnya kepada anak itu mengikut kemampuan masing-masing. Jika si ayah telah meninggal dunia, maka kewajipan itu berpindah kepada ahli waris. Selain itu, ayat ini juga memberi ruang untuk ibu bapa melakukan penyapihan sebelum tempoh 2 tahun, tetapi mestilah dilakukan secara musyawarah dan tidak memudaratkan anak. Akhir sekali, kita lihat kepada persyariatan penyusuan anak ini, yang mana telah dijelaskan oleh para ulama bahawa persyariatan hukum tersebut adalah satu tanda lah kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya, iaitu terutamanya anak-anak kecil lah yang masih lemah dan memerlukan perlindungan. Jadi oleh sebab itu, susu ibu adalah makanan terbaik bagi bayi tersebut dari sudut jasmani dan rohani. Ianya sesuai dengan keadaan tubuh yang masih lembut dan mudah terpengaruh. Dalam tempoh 2 tahun inilah anak memerlukan ibu sebagai zat dan juga sentuhan emosi yang sangat penting bagi pembentukan jati diri. Tambahan lagi, susu ibu berasal daripada darah ibu itu sendiri. Oleh sebab itu, anak yang menyusu susu ibunya akan lebih mudah membentuk perwatakan yang baik, kerana sifatnya dan akhlak ibu sedikit akan menyerap ke dalam jiwa bayi tersebut. Namun begitu, kita perlu sedar bahawa zaman moden ini ada segelintir ibu yang meremehkan persyaratan hukum yang telah dibuat oleh Allah SWT ini, iaitu mereka sangat mengejar kecantikan, karier dan gaya hidup yang moden lah berbanding menyusukan anaknya sendiri. Dan ini boleh memberikan impak yang negatif terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Sebagai penutup, ayat 233 dari surah Al-Baqarah ini menunjukkan betapa Islam sangat mengambil berat tentang hak wanita, kebajikan anak dan keadilan penyusuan, tapi merupakan satu sistem lengkap yang mencerminkan hikmah, kasih sayang dan keadilan syariat Islam. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Semoga ianya bermanfaat kepada para pendengar dan semoga mendapat keredaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.